Zaman sekarang teknologi dah moden dan kereta pun sudah tidak menggunakan enjin, tapi mereka menggunakan elektrik. Seperti Proton E-Mas 5 ini, yang mereka panggilkan ini adalah sebuah kereta EV atau electric vehicle. Dan seperti ramai tahu, kereta EV adalah teknologi paling moden, paling canggih. Dan kebanyakan kereta EV tak murah, kebanyakan lebih 100,000. Itu yang menjadikan ramai peminat kereta EV tak mampu milik. Tapi tidak lagi dengan Proton E-Mas 5 ni. Proton E-Mas 5 ini datang dengan dua varian. Untuk varian Prime, hanya 56,800 saja. Dan untuk Premium, hanya 59,800. Dan saya rasa, ramai di luar sana juga fikir yang apa saya fikirkan. Sekarang kereta EV dah mampu milik dah. Dengan harga tak sampai 60,000, naik motor Superbike pun lebih daripada 60,000. Itulah sebabnya saya kali ini akan mengalih menaiki motosikal kepada kereta EV. Dan saya akan terangkan kenapa.